daun banyak yang tak disapu, dia sapu. Seronok orang berjalan. Kalau berjalan dalam rumah pun seronok, kalau berjalan pi wang kelian, pi kenilai, lagilah seronok. Ni orang berjalan pergi ke Mekah, buat haji, buat umrah, lagi seronok. Saya bila dengar laporan berita ni, persiapan daripada pihak tabung haji telah siap segala-galanya, hanya menunggu jemaah untuk sampai ke Madinah. Mereka akan ditempatkan di Hotel Movenpick dan hotel yang berhampiran dengan Masjid Nabawi. Oi, dengar macam tu pun seronok dah. Terbayang-bayang macam kita yang duduk sana dah. Pihak tabung haji mengesahkan bahawa mereka telah menyiapkan hanya menunggu jemaah untuk datang ke Madinah sahaja. Oi, ya Allah. Rasa kita pun nak pergi juga. Seronoknya. Jiwa kita tu. Ni dia. Tapi kalau dah tak boleh berjalan, nak ke haji ke, nak ke Mekah ke Makji, bola otak kamu tu. Aku bukan kata nak ke Mekah ke beli air, aku tak boleh pergi, kamu cuma perli aku je. Tension. Sebab itu orang yang tak boleh berjalan, kadang-kadang dia marah isteri dia. Cepatlah nasinya mana? Ya Allah, lembab. Padahal siapa yang lembab? Dia lah lembab, jalan pun tak boleh, cakap banyak pula. Tapi dia duk marah isteri dia. Kadang-kadang dia marah isteri dia sampai dengar jiran-jiran. Cepatlah aku lapar ni. Lambat tu, hege-hege. Tak padan dengan lumpuh. Kalaulah isteri tu tinggalkan dia. Isteri ni ambil air, ambil tisu, ambil kain, basuh berak dia. Basuh berak. Pakai pampers dekat dia, ya Allah, sabar je lah. Tapi tangan suami tu laju je nak tampuk isteri dia. Ada isteri yang sabar bela suami macam itu. Ya. Sampai isteri dia kata kalau boleh mulut dia lumpuh sekali kan bagus. Ini tangan kaki je lumpuh, mulut popet. Banyak pahala tu. Akak-akak kalau dapat suami macam itu, akak-akak bela, ya Allah, besarnya pahala. Tapi jangan merungut. Jangan merungut, tak guna punya jantan, jangan. Sabar. Allah bagi pahala. Kalau kita ada isteri macam itu, sabar, Allah bagi pahala. Isteri diuji dengan breast cancer 20 tahun. Sikit dia makannya breast. Lama-lama habis sebelah. Sikit dia makan belah kanan pula. Habis dua-dua belah. Suami bela. Nikah lain pun tidak, cari lain pun tidak, pasang lain pun tidak. Bela ngantar ke hospital, ambil hospital, tidur berjaga. Ya Allah. 20 tahun meninggal. Berapa banyak pahala? Banyak pahala tuan-tuan. Tapi kena sabar dan reda lah. Allah kata kami boleh buat. Dalam sekelip mata, tangan kita yang boleh angkat, tiba-tiba tak boleh bergerak. Tuhan boleh buat. Kaki kita yang boleh melangkah, Tuhan boleh buat. Sikit saja. Hanya dengan satu urat tersilap, kaki tak boleh melangkah. Dengan satu urat saja tersangkut dekat tengkuk, udah tak boleh tengok. Kita duduk gelak-gelak, pruk, bunyi itu pruk. Bunyi apa itu? Lepas tu langsung tak boleh tengok. Abang, apa? Kata dia, sudah tuan-tuan. Apa ya abang ni macam robot? Entahlah. Aku tak boleh corner tengkuk aku. Macam mana tuan-tuan? Nak bawa kereta pun susah. Steering tak bergerak. Kita sekarang nak tengok orang kiri kanan, nak corner, nak masuk simpang, kita tengok kiri kanan. Kalau dah tengkuk tak boleh bergerak, tuan-tuan nak tengok macam mana? Susah tuan-tuan. Ingat senang, ingat susah ke Tuhan nak bagi macam itu? Tak. Senang sangat. Hanya dengan putus satu urat. Dia darah tinggi, urat dia tegang, tak pantang pula, makan macam-macam, daging tiap-tiap hari, putih. Bila putih macam mana nak sambung tuan-tuan? Cerita. Boleh tuan-tuan pergi jumpa doktor, sambunglah balik doktor, dah tahu wayarnya putih. Orang gila pun bukan senang tuan-tuan, wayarnya putih. Boleh tuan-tuan sambung balik, udah. Dengan rahmat Allah saja tengkuk dia sihat. Kadang-kadang bila kita mengurut lah, mula-mula boleh berjalan, lepas-lepas ngurut langsung tak boleh berjalan. 10 wayar dia putih. Jadi jaga-jaga.
Ya, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni dalam sekelip mata Tuhan boleh buat. Dan bila Tuhan bagi kita ni sesuatu ujian, dengan lumpuh, dengan sakit, bergerak tak boleh, mengundur tak boleh, maju pun tak boleh. Baik, nombor 3 Allah Ta'ala sebut, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa man, wa mana? Dan. Man, siapa? Man, bahasa Arab man, siapa. Kalau lori, man juga kan, jenis lori, man. Orang Melayu kalau man, orang. Orang Hindustan kalau man, perasaan. Satu perkataan banyak makna. Man, siapa. Man, laki-laki. Man, lori trailer. Man, bahasa Urdu, perasaan. Ya, perasaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan, mere men, perasaan saya. Mera men, nampak panjang jeman dia. Perasaan saya. Okey, perasaan saya tu. Allah ni Maha berkuasa. Satu perkataan banyak maknanya. Baik, kata Allah, waman, dan siapa. Nu'ammirhu, kami panjangkan umurnya. Panjang umurnya, kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalq, maka dia akan menjadi, kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya yang awal-awal. Allah Ta'ala kata, kalau siapa-siapa yang umur dia panjang, Allah Ta'ala kata kami akan jadi dia macam dia mula-mula lahir. Cuba tengok budak yang mula-mula lahir, dia berak di mana? Di pampers, di kain, di seluar. Manusia kalau umur dia panjang, dia jadi nyanyuk, dia berak di mana? Kain seluar dia, kena pakai pampers orang tua. Sama tak? Sama. Budak-budak lahir ada gigi. Orang tua kalau dah panjang sangat, tak ada dah, tinggal gigi palsu je. Itu pun nasib baik pakai Polident. Sebab itu bila dia dah tua, gigi tak ada, anak-anak dia semua cabut gigi dah, rendam dalam gelas. Takut nanti dia telan gigi palsu dia. Dah tua, tak ada gigi dah, cabutnya gigi buh. Jadi tuan-tuan, kalau anak-anak cabut gigi tuan-tuan buh dalam gelas, tu tanda-tanda tak lama, kena insaf diri. Budak-budak yang baru lahir, bila dah tak ada gigi, boleh makan ayam, boleh makan nasi. Mereka makan apa? Ganji. Orang tua-tua kalau dah tak larat sangat dah, mereka tak bagi burger dah, tercekik mati, mereka bagi bubur, mereka bagi kanji. Budak-budak kecil, kalau dia nak, dia buat apa? Dia menangis. Orang tua yang dah nyanyuk, kalau dia nak, dia menangis juga. Apa boleh buat? Budak-budak kalau dia nak satu-satu benda, mak dia tak bagi, apa dia buat? Kaki dia kerah. Montor-montor, kaki kerah, tuan-tuan bawa anak pergi supermarket. Nak Ultraman. Kita kata dah banyak di rumah. Bapak kamu buat Ultraman juga, kata dia. Nak yang itu. Dia buat kaki kerah. Opah dia heret budak tu. Kaki dia lembek tak? Turun tangga pun pak. Itu budak kalau dia nak. Orang tua yang nyanyuk, kalau dia nak macam itulah. Dia dah tak boleh ingat. Allah Ta'ala sebut, afala ya'qilun, apa kamu tak berfikir? Budak-budak kalau dia dah boleh bercakap, kita faham. Kadang-kadang kita tak faham. Adik cakap apa dik? Mau tak faham. Orang tua-tua kalau dia nyanyuk tak faham dah. Saat dia cakap ni dia tak boleh pakai dah. Kadang-kadang dia pakai kain ihram. Nak ke mana ni ayah? Haji lah. Haji apa bendanya? Bulan puasa ayah. Oh, dia turun pakai ihram. Serupa dengan budak-budak. Allah Ta'ala kata, kalau kami panjangkan umur kamu, nescaya kamu ni akan jadi macam kamu mula-mula dilahirkan. Orang dilahirkan pakai bedak tak? Bedak-bedak kecil. Orang tua-tua pun bila dah tak larat, anak-anak pakai bedak sejuk.
Budak-budak kecil bila lahir siapa mandikan? Orang mandikan. Kita ni bila tua, siapa nak lap, siapa nak mandi? Kalau dah lumpuh semua, kalau dah nyanyuk semua, anak ke pembantu rumah akan mandikan. Sama macam budak-budak. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu tak berfikirkah? Kamu tak tanyakah kamu kan jadi macam itu? Mata tak nampak, telinga tak dengar. Budak-budak yang mula-mula lahir, dengar tak? Tak dengar. Mata nampak tak? Tak nampak. 2-3 hari, 2-3 bulan lepas tu baru nampak, baru dengar. Macam itulah orang tua-tua. Telinga tak dengar, mata tak nampak. Budak-budak kalau pak tak layan dia jadi apa? Merajuk. Mak tak peduli jadi apa? Merajuk. Orang tua-tua adalah orang yang cepat merajuk. Tak balik raya pun menangis. Bila anak kita nak balik ni apa? Sabarlah, mati baliklah dia tu. Dah 2 tahun lah bang. Getik benar saya tengok tuan-tuan. Tak balik raya pun menangis. Apalah. Lemah tuan-tuan. Leceh kita ni. Ya, saya cukup lemah saya tengok baru ni. Baru ni saya tengok satu rancangan askar. Ya, pengalaman dia beraya dalam hutan. Wartawan temu ramah dia, apa perasaan beraya dalam waktu bertugas dalam hutan ni. Saya teringat anak saya, isteri saya kata, askar boleh menangis apa? Kalau Saidina Umar hidup tuan-tuan, dia pecat je askar. Askar mana boleh menangis, ingat lemang. Apa kenangan yang paling manis sekali ketika beraya di kampung? Saya teringat lemang dan main meriam lah itu dia. La ilaha illallah. Askar ni kena kuat semangat. Dia bukan boleh menangis. Ini sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Tak layak jadi askar. Askar kena semangat kuat. Baik. Wa ma 'allamna wa ma. Wa apa makna? Dan. Ma tidak. Dan tidak. Ma tu tidak. Ma ni banyak makna. Satu nama dia apa? Ma ismuka, apa nama kamu? Yang kedua, ma tu maknanya apa-apa. Apa-apa lah, apa-apa aja lah ma. Wa ma khalaqtul jin, nombor 3. Ma tu maknanya tidak. Jadi ma ni banyak makna. Nombor 1, ma maknanya apakah. Ma nombor 2 maknanya apa-apa. Ya. Ma nombor 3 maknanya tidak. Ma muskilah, ma fi muskilah, ma fi muskilah. Tidak